Mei, boleh tolong buang sampah dekat luar tak? Nanti lori datang. Nanti Amir buang, Mak. Janganlah lambat sangat. Lori dah nak sampai tu. Ya, nanti Amir buat. 5 minit Aku dulu. selalu fikir nanti itu cuma sekejap. Satu-satunya cara untuk aku beli masa. Tapi lama-lama, nanti jadi tempat aku bersembunyi. Aduh. Amir, tu tengok tu. Basic trading. Malam esok, aku nak join kelas ni, aku nak kau ikut sekali. Jomlah, basic je. Malam besok tak dapat lah, aku sibuk. Next one aku join. Amir, kau ni daripada bulan lepas lagi kau cakap dengan aku next one. Come on lah. Kau relax boleh tak? Kelas ni tak lari mana lah. Lepas ni mesti ada lagi. Ya, kelas ni tak lari mana. Tapi ni, versi diri kau yang berani mula sekarang ni, belum tentu ada esok. Ayat kau. Macam hero movie. Relax ah. Aku ajak kau ni pun sebab aku nak kita berjaya sama-sama. Bukannya aku seorang. Ya, nanti aku join, okey? Bagi aku main game dulu boleh tak? Boleh? Aku bilang kau. Amir, lampu dekat dapur ni kejap hidup, kejap padam lah. Amir boleh tolong betulkan tak? Nanti Amir tengok, Mak. Amir tengah main game. Nanti lah aku join. Dalam membuat apa-apa keputusan, ilmu takkan menjamin kita takkan salah. Tapi ilmu membuat kita kurang risiko salah. Aku selalu rasa aku ada masa untuk berubah, untuk jadi seseorang. Tapi aku tak sedar. Masa tak pernah berhenti hanya sebab aku belum bersedia. Nanti aku join. Janji. Nanti paling bahaya bukan bila kita cakap pada orang lain. Tapi bila kita mula percaya pada diri sendiri yang kita akan buat satu hari nanti. Korang perhatikan kat chat sekarang ni apa yang berlaku, kita tunggu. Ada 2 zon kat situ. Satu zon iaitu easy buy dan zon 2 ialah Bulan berganti bulan, Danish mula sikit demi sedikit. Aku pula masih kat tempat yang sama. Cuma alasan aku yang makin pandai berubah bentuk. siapa yang boleh namakan zon 1 yang saya marking tersebut? Saya. Zon 1 yang dimarking ialah EG Buy. Betul. Nama, hai. Terima kasih. Amir, Mak tak minta banyak pun. Tapi kalau boleh, cubalah Amir fikir sikit pasal masa depan Amir. Bukan untuk Mak je, tapi untuk Amir juga. Amir tahulah, Mak. Tak apa, nanti Amir cek jalan Amir ni kan suka sangat nanti. Tapi Amir tak usahakan apa-apa pun. Lutut Mak sakit lagi ke? Doktor kata lutut Mak ni kena operation. Lepas tu kena buat rehab. Tapi Mak belum start lagi. Nah, kenapa tak beritahu Amir awal-awal? Mak ni malaslah nak susahkan anak Mak. Lagipun banyak benda tau nak kena fikir. Kos ulang alik ke hospital. Siapa nak temankan Mak pergi rehab nanti? Siapa tu? Danish. Amir, kalau dapat peluang, janganlah lepaskan peluang tu. Peluang bukan datang banyak kali tau.
Hai semua, selamat datang ke HFM Online Class. Terima kasih luangkan masa hari ini bersama dengan saya Danish. Hari ini kita akan bincangkan macam mana Mak bangga dengan Amir sekarang ni tau. keyakinan sebelum kasih, kita Mak. membuat sesuatu keputusan. Jap. Amir kau join? Welcome Oh, okey, jom kita sambung. Okey, first step, apa yang korang kena buat, ini adalah sangat-sangat penting. Langkah pertama, tak semestinya besar. Tapi yang penting, jangan tunggu nanti. Kita mulakan sekarang. Selama ni, nanti yang menahan aku. Bukan masa, bukan keadaan. Tapi alasan yang aku cipta sendiri. Kali ni, aku lepaskan semuanya. Aku merdeka daripada nanti dan aku pilih untuk mula sekarang.